Hadirin sekalian, inilah persembahan dari Sanggar I-Permata. Selamat menyaksikan. Inilah peserta nomor 10 dengan nama I-Permata. Peserta 9 orang. Kepada I-Permata, waktu berdebat, kami silakan beri tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo ni. Bang boleh. Yo ni. Apa? Lupa pipit sama. Tak boleh. Sabar tak boleh. Dan Ya kau dah. Aku Muhammad. Boleh minta pipit je. kamu boleh ke? Hidup kasih lonje pipit. Yo ni. Tapi boleh kau pipit. Berarti dia boleh pipit je. Ayo, tiga orang ni biasa. Dua orang duit.
Cuma di luar kan jangan lu je pipis supaya berarti mengambil timur. Karena semua yang kena pipis mati ahli pipis dan hidup. Maka dia menjaga yang pipis pada orang tua. Jadi masalah Jack, Bukrim, Neo dalam kehidupannya adalah hanya sementara. Dalam dunianya hanyalah sekejap, tapi di akhirat selama-lama. Benar itu kita yang mengandung Tahudibnya adalah pelai adab dan ilmunya. Sesuai dengan al-adabu fawqal ilmu. Adabnya di atas ilmunya. Barang si kasau tinggi ilmunya, tetapi adab hana sama dengan hana si. Maka wajib budaya adab benar, ilmunya benar. Jadi dia sabi. Menajib Bukrim, ada subjek. Dalam kehidupannya oleh budaya hana boleh ada bergaya-gaya, hana boleh oleh budaya ada mewah-mewah, sederhana macam yang langsung bahagia. Karena budaya Bukrim, Naudiknya lagi rukun, hiasan di dalam hati yang taksir malam tubuh. Yahudi pasti mengakhir dan mati pasti akan penuh. Jil badan memang berkusri, jil relay jasad berau. Tetapi iman membaik sampai memulai kisah dalam tubuh. Yang iman berakbul kadi, diulai cipta Tuhanmu. Dan jaga berkotak wahai hati, baik sampai membantu nurut. Anda mana-mananya di kedai Yahudi, tajak ubelau tapak, tajak ubelau tunggung. Budak beramai yang galak, baik nasab palak di dalam kampung. Hukumnya dalam kejayaan tujuan kita yang mudah semata-mata adalah beristiqamah. Beristiqamah di kedai kita jalankan perintah Allah. Sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kedai yang tak kuat, baik kurang maupun malam. Karena menjadi ada bukti. Bukan nak ada tes negeri. Bukan nak ada labahan timur. Rugo tak boleh bertanda saya orang ke pihak tak. Budaya udah lagi apa ni? Hijau penuri kuning kongkaro. Padahal kalau mau macam. Ayo, buat terjaga pasti masih. Yang tanda tulis ni hantunya. Jadi membuat kesibuk pacul rantai yung alam kafe semua mak tanya. Mari ke sini wahai wahai ni sabi-sabi kita yang video. Ya, jadi kebaca nyawa umpama dan sedar. Lojek nyawa yang mameh-mameh, mana dia yang mameh baik-baik di kaum tinggal. Balik lu punya putri-putri ada pipet je ke penawa. Kenapa pun ni? Bukan dia tak tahu. Yang balik apa hai dia beli? Bukan. Nyawa ada apa? Bukti mana ada semua poin-poin ni ada. Ada. Ada rasa bukti. Bukti ke? Iban lah dia nampak nyanyi dia. Bukan dia tak tahu. Nanti kau ini tengok. Mak aja. Dia mana dia? Dia buat ni. Aku buat ni. Yang dah ada buat apa aja hana bawa. Bukan dia. Yang kau dah buat apa yang boleh lah. Astagfirullahaladzim. Yang ujat, yang ukriak, yang main-main bak balai lu boleh. Nyok pihak mungkin lu ceramah si nyok bawa orang mungkin anak mangat ini mereka. Jadi berhubung di dunia maya ini, tahu-tahu ada ini. Kagak ada projek ukriak yang mana lelaki sini dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih oleh lu. Banyak apa dia enggak? Abi free ni krim. Apa? Cuba kunci. Bungkuk kopi RM5. Sabar. Good. Sabar. Lu
Nyan, pinjaman hana pre-pre. Oh. Oi, kapri. Mana dah? Ayo itu roti kata lu ada nama ni. Oh, nyo apa? Perfect deh soalnya. Kau bijak dalam pun dah mana? Bijak berupa makalah kami madalik bijak baju bungong dah mana? Nyo. Kapan mau jadiannya? Alah, mungkin hana lu pendek kalau bijak boleh perfect deh jadi. Ada orang? Ada uang jadi hana satu free nyo. Kami okey di Pulau. Jadi mana ada orang ni? Yang tu nyan. Alah. Kapan buat? Punya masyarakat yang Lampung ni. Nyo, tak ada simam Lampung ni. Lepas kopi bersih. Oh, ya Pak. Pada apa ya Pak? Oh, nyo kuih kau tak apa dia? Kuih Pak. Pak. Ibu kerja kalau apa? Oh, Pak. Roti namanya pi. Yang betul. Lupa Pak. Alhamdulillah. Okey, lam kedai buka kedai dong. Hah? Kenapa? Ada wajib buka. Kita nyo, punya orang lihat cik ramai yang jual apa? Yo tu leh ni, kuih dulu kedai. Oh, bukan juga. Baik dah wali dah. Dot lo nak kaji leh, Pak. Sebut kau tak? Gak klip lo nak kaji leh kalau. Benar benar leh jak macam orang mana? Orang ni orang ni. Bukan lebih bukan yang umum, bukan mana betul ni. Pak Encik kat luar. Apa je dia? Dia dah tu cek roti. Dah tengok tu cek roti dia. Sakit malu orangnya. Tak kau jangan kau dia. Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yo. Ni ayam buat. Dia nak kemana tu? Sampai mana dia yang? Mana buka? Kau lari lo. Itu yang ada dari situ. Pada buka dia. Maka ada cip lari bawahnya ini. Pak. Yang di kuda cip ya. Oh. Ni Allah. Nak dah boleh nak? ni cik bawahnya cip kiri. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Kau bisa sedekah macam Hanya ibu, kamu mendem awak pernah buat sedekah mak dia. sebab nak sedekah kalau kau kedai. Tapi apa tu? Ada. Hana upati hana pasti nak sedekah. Oh, kebugahannya tidak keliap-keliap. Agak mati dia. Obat pakai macam ni. Ayo,
Ha. Dia anak dia boleh juga. Jadi dia kadang-kadang ni pilih dia. Oh, dia pilih dah. Lu buat kale. Oh, jalan. Lu buat kale. Jadi awak lu pilih dia. Mangkau nak pak? Itu orang mereka. Oh, dia tak mau tujuh Oh, dia juga pancuri orang tujuh bang. Ya, curi tujuh. Oh, orang ada rumah mak. Oh, ya baik. Ada rumah. Dia dua pilih dia. Dia bawa dua pak, anak dua dah. Tujuh. Oh, tujuh. Kau 8 pak? Oh, 8 tujuh. Nampak kau dah 8 tujuh pak. Anak mana? Yang mana? Jadi yang dengar. Apa tepu pak? Pada PKK. Oh, PKN. PKN. PKK. Oh, cok kue dah. Oh, ada pun pak. Kamu pak pun cek ni pak.